Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 24 kes penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD telah dikesan di Sekolah Kebangsaan Sulaiman, Bentong, Pahang. Kesemua kes melibatkan murid sekolah berkenaan dan telah dikenal pasti melalui pemeriksaan kesihatan yang dijalankan oleh pihak sekolah serta pejabat kesihatan daerah Bentong. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, beberapa langkah kawalan telah pun diambil bagi mengekang penularan penyakit ini, termasuk penutupan sementara beberapa kelas terlibat, kerja-kerja nyakuman di kawasan sekolah dan pemantauan kesihatan secara berterusan ke atas murid serta kaki tangan. HFMD merupakan penyakit berjangkit yang mudah merebak, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Ia disebabkan oleh virus seperti Coxsackie A16 dan enterovirus 71. Antara simptom-simptom HFMD termasuklah demam ringan, ulcer atau luka kecil di dalam mulut, guam dan lepuh kecil berair di tangan, kaki dan mulut dan hilang selera makan dan keletihan. Jabatan Kesihatan turut menasihatkan ibu bapa agar melakukan pemeriksaan kendiri ke atas anak-anak setiap hari. Periksa suhu badan, keadaan mulut serta tangan dan kaki anak sebelum ke sekolah. Sekiranya terdapat tanda-tanda jangkitan, anak hendaklah dikuarantin di rumah dan segera dibawa ke klinik atau hospital untuk pemeriksaan lanjut. Masyarakat juga diingatkan supaya mengutamakan kebersihan diri dan persekitaran serta memastikan kanak-kanak membasuh tangan dengan kerap, terutama selepas menggunakan tandas dan sebelum makan. Pihak berkuasa akan terus memantau situasi ini dan mengambil tindakan susulan bagi memastikan penularan HFMD dapat dikawal sepenuhnya. Sekian dari Bilik Berita AQTV.